Rumah harga 300,000. Kita bagi sewa 1,500 sebulan. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada pelaburan ni berbaloi atau tidak? Di sini lah pentingnya rental yield. Apa tu rental yield? Rental yield ialah pulangan tahunan yang kita dapat pada hasil sewaan hartanah. Lebih tinggi rental yield, lebih tinggi potensi pulangan kepada sewaan. Contohnya, rumah harga 300,000, sewa bulanan pula 1,500. Setahun kita duk ada dalam 18,000. Kemudian kita kira dia hasilnya ialah 6% setahun. Secara umum ni, ramai player pelabur melihat rental ini ada sekitar 4% hingga 6% adalah satu petunjuk yang baik. Bergantung juga pada lokasi, jenis hartanah dan keadaan pasaran. Tapi kita tak boleh tengok rental yield semata-mata. Perlu juga kita ambil kira kos penyelenggaraan, cukai, insurans dan tempoh rumah kosong tanpa penyewa. Kalau ada rumah kosong, hampa nak suruh saya kira, tinggalkan harga rumah dan kadar sewa di ruangan komen. Saya bantu kira. Dapat sesuatu